Depends dengan individu. Depends lah korang break tu macam mana. Kalau korang break tu macam tragic, mungkin dua-dua susah nak move on. Betul. Sebab bagi saya, pendapat saya, kalau lelaki dah sayang tu dia dah memang fully lah. Sebab macam mana nak capai, kita lelaki ni sebenarnya jauh lebih nakal daripada perempuan tau. Tapi bila kita dah ready to settle down and you guys break the heart, untuk dapat balik diri yang sama tu memang tak dapat lah. I think it's impossible lah. So lelaki akan move on lebih lama lah saya rasa. Saya rasa betul. Sebab ini pendapat saya saya rasa most lelaki tak suka berkongsi perasaan. So bukan nak kata cover macho, tapi diorang tak nak dilihat lemah. So kalau diorang rasa down ke, sedih ke, diorang takkan beritahu orang. Macam tu. So dia perasaan tu lama. Awal-awal dia salah sebab selalunya diorang macam akan busykan diri. Tapi lepas 2 minggu tu diorang baru akan macam dia macam akan ingat balik lah. So I rasa lelaki cepat move on tu later. Perempuan susah sikit nak move on awal-awal, and then after dia dah move on, dia move on terus.